Lapisan yang kedua ialah fotosfera. Lapisan permukaan matahari yang dapat dilihat oleh teleskop, kelihatan bercahaya kuning dari bumi, suhu kira-kira 6000 darjah Celsius dan ketebalan 300 km. Fotosfera terdiri daripada granul yang kelihatan berbutir dan bergelora. Bergelora ini adalah disebabkan gas dari teras terbebas ke permukaan. Ia memancarkan cahaya matahari ke bumi dalam bentuk foton. Kromosfera ialah lapisan di atas fotosfera. Sukar dilihat kerana ketumpatan gas yang sangat rendah. Boleh dilihat semasa kejadian gerhana matahari dan kelihatan satu lingkaran merah sekeliling bulan semasa berlaku gerhana matahari. Warna merah dihasilkan oleh gas hidrogen pada suhu yang tinggi, suhu di antara 4400 darjah Celsius hingga 25000 darjah Celsius berketebalan 2000 km. Korona ialah lapisan matahari yang paling luar, memanjang sehingga berjuta kilometer ke angkasa lepas, bersuhu kira-kira 1 juta darjah Celsius, membentuk lingkaran putih kebiru-biruan, boleh dilihat semasa berlaku gerhana matahari. Sekarang kita akan bincangkan zon radiasi. Zon radiasi ialah lapisan matahari di antara teras dan zon perolakan. Tenaga daripada teras bergerak menerusi zon radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnet iaitu foton. Kedalaman zon radiasi antara 200,000 hingga 515,000 km. Kita akan masuk zon perolakan. Zon perolakan ialah lapisan matahari di antara zon radiasi dan fotosfera. Terdiri daripada plasma iaitu gas yang boleh mengkonduksi elektrik. Kedalaman 200 km hingga ke fotosfera. Tenaga daripada zon radiasi dalam bentuk foton akan bergerak dalam bentuk pusaran di sini. Sekarang kita akan bincang dari segi kesimpulan. Yang pertama ialah teras, lapisan paling dalam dan sumber tenaga matahari. Zon radiasi ialah tenaga haba yang dipindahkan dalam bentuk radiasi elektromagnet iaitu foton. Zon perolakan, tenaga bergerak secara berpusar membentuk sel perolakan. Fotosfera ialah lapisan matahari yang memancarkan cahaya. Kromosfera ialah lingkaran merah semasa berlaku gerhana matahari. Dan korona merupakan lingkaran putih kebiruan semasa berlaku gerhana matahari. Sekian, terima kasih.